Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, Sekolah SK Bukit Lintang akan mengadakan kejohanan Merentah Desa. Iski, apakah perasaan awak hari ini? Saya berasa sangat gembira dan semangat. Kenapa semangat tu? Saya semangat sebab nak memenangi pertandingan ini dan menyumbangkan mata kepada rumah sukan saya. Awak pula macam mana? Saya pun sama. Semoga kita dapat menyumbang mata ke rumah sukan kita. Okeylah Azalia, pertandingan dah nak mula dah. Mari kawan-kawan kita melihat pertandingan itu. Let's go! Let's go! Mentari pagimu mula bersinar, langkah pertama penuh debar. Kasut dikatakan membara, hari ini kita cipta sejarah. Kawan di kiri, kawan di kanan, semua senyum penuh harapan. Walau pernah tak jadi alasan, kita lari sampai garisan. Tarik nafas, jangan mengalah, dengar sorakan makin marah. Setiap langkah makin gagah, kita kuat. Terus berlari, semangat beats membara dalam diri. Tak kira jatuh, bangun kembali, kita juara hari ini. Lari, lari dengan hati berani, Bukit Lintang penuh energi. Bersama kita cipta memori, merentas desa, kemenangan ini. Peluk menitis bukti usaha, langit biru jadi saksi bersama. Langkah kecil jadi luar biasa, bila semua tak putus asa. Sorakan guru rakan menanti, bendera warna-warni berkibar tinggi. Degupan jantung irama diri, menuju garisan penamat nanti. Rasa penat tolak ke tepi, pikiran kuat bawa berdiri. Satu sekolah, satu hati, kita boleh pasti jadi. Lari, lari ke depan terus berlari, semangat bis membara dalam diri. Tak kira jatuh, bangun kembali, kita juara hari ini. Lari, lari dengan hati berani, Bukit Lintang penuh energi. Bersama kita cipta memori, merentas desa, kemenangan ini. Oh, jangan berhenti. Sampai ke sini, langkah demi langkah kita bukti. Semangat melonjak naik. Lari, lari, impian jadi reality. Semangat sukan dalam sanubari. Bersama kita ukir prestasi, hari ini kita bersinar lagi. Lari, lari sampai ujung nanti, Bukit Lintang penuh harmoni. Kenangan ini kekal abadi, merentas desa, kita juara sejati. Bukit Lintang gemilang. Iski, penatlah tadi merentah desa. Lah penat. Awak dapat nombor berapa? Saya dapat nombor 2. Awak pula dapat nombor berapa? Alah, saya dapat nombor 4 je. Tak apa Azalia, rezeki sentiasa ada dengan kita. Tahun depan ada peluang lagi. Baiklah kawan-kawan, sekarang kita dah tahu dah
siapa yang menang dan siapa yang sumbangkan mata kepada rumah sukan diorang. Azalia, Ya, sampai sini sajalah kejohanan Meratas Desa Blips 2026. Sekian saja daripada kami, Wan Zirwatul Ishki binti Wan Abdul Halim, Nur Sharifah Azalia binti Hasrul, Wartawan TV PSS Blips. Bye-bye. Bye-bye.